Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua perbicaraan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So hari kedua ni bermula di sebelah pagi, jam lebih kurang 10 suku pagi bermula kes di mana hari ini adalah peluang peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanyakan soalan balas. Kita nak ambil kesempatan ini untuk memaklumkan rakyat Malaysia, kalau tidak tahu apa yang berlaku dalam mahkamah, jangan komen. Kan? Hari itu ramai yang kata bahawa Tun tak larat ambil 3 soalan saja. Sebenarnya yang berlaku hari itu adalah Tun telah pun memfailkan penyata saksi dia, dan dalam penyata saksi tersebut Tun telah pun menjawab 58 soalan dengan 58 jawapan. Penyata saksi telah ditanda sebagai WSSP 1 lampiran 150. Selepas itu kita telah bertanyakan 3 soalan tambahan melalui saya, iaitu Peguam Tun. Dan selepas 3 soalan tersebut, Tun telah menyatakan bahawa dalam ketiga soalan, Tun menyatakan kenapa dia ambil tindakan saman ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa dia merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah melakukan penipuan. Itu pendakwaan Tun Dr. Mahathir yang akan diadili oleh mahkamah kemudian. Habis sahaja peringkat EIC, pemeriksaan utama tersebut, dalam kes sivil, peluang untuk peguam defendant pula bertanyakan soalan pemeriksaan balas. Kita ambil peluang untuk stop hari itu kerana memang Tun Dr. Mahathir berada dalam keadaan baru makan ubat. So semua pihak merasakan okey, so semua pihak tidak ada bantahan. So akhirnya kita sampai ke hari kedua perbicaraan, itu hari ini 23 bulan 10, di mana bermulanya sesi pemeriksaan balas. So ada yang menyatakan Tun tak sihat dan sebagainya. Saya rasa tidak tepat. Alhamdulillah, Tun melalui dan mengharungi 2 jam lebih sedikit sesi pemeriksaan balas. Pelbagai soalan ditanya berkenaan dengan reputasi beliau. Setakat ini pada kita, Alhamdulillah, Tun okey. Sekarang kita break sekejap. Sekarang 12.30, kita break sekejap. Tun akan berehat, kita semua akan berehat untuk 2 jam. 2.30 bermula kembali sambung bicara. Masih lagi dalam sesi pemeriksaan balas. So kepada mereka-mereka yang kata Tun kononnya pancit dan sebagainya, saya rasa tidak tepat. Kerana akhirnya Tun berjalan kaki, naik tangga, Tun berjumpa dan bercakap dalam mahkamah, boleh bercakap dan konsisten jawapannya, terpulangkan kepada mahkamah untuk buat keputusan. So jangan lupa, 2.30 petang ini, kita berjumpa balik di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Mahkamah Tinggi NCVC 2 tingkat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Steady. Paling best soalan berkenaan adakah Tun menyesal dengan pemecatan Anwar Ibrahim sehingga menyebabkan berlaku rusuhan reformasi. Tun jawab no. Tun tak menyesal dan tak ada regret apa-apalah. And then soalan yang menarik